Kembalikan posisi utama Bersun dalam pasukan. Skim kira-kira ungkapan pantas dari segelintir penyokong setia JDT ketika ini. Penjaring terbanyak sepanjang zaman Liga Super, Bersun da Silva musim ini jarang mendapat peluang bermain sebagai kesebelasan utama dik kehadiran penyerang import lain. Awal musim ini, Harimau Selatan membawa masuk rakan senegara Bersun iaitu Jairo untuk mengemudi jentera serangan JDT hingga menyaksikan pemain berpengalaman Liga Super itu jarang diturunkan. Berdasarkan rekod semasa, Bersun hanya tersenarai dalam kesebelasan utama sebanyak 6 kali daripada 13 perlawanan musim ini, manakala Jairo telah beraksi sebagai pemain utama dalam 11 perlawanan. Walaupun begitu, Bersun tetap membuktikan tahap profesionalisme dan komitmen tinggi apabila sanggup mengupah penganalisis peribadi bagi menilai prestasi serta corak permainannya musim ini. Berdasarkan hantaran di Instastory, pemain berusia 34 tahun berkenaan memuat naik semua hantaran foto seorang individu bernama Baruk, dianggap merupakan penganalisis peribadi Bersun. Sentiasa menjadi satu keseronokan bekerja dengan rakan baik saya. Teruskan ke projek seterusnya, kata lelaki berkenaan. Melihat kegigihan Bersun, penyokong JDT menganggap pemain berkenaan wajar diberi peluang semula untuk menggantikan Jairo sebagai penyerang utama khususnya dalam perlawanan penting. Patutlah Bersun hebat, dia ada upah profesional untuk analisis gameplay dia rupanya. Tapi Skim, musim ini jarang sangat dia diturunkan sebagai kesebelasan utama sebab ada Jairo, kata penyokong JDT, pencinta bola sepak Malaysia. Pendekatan analisis peribadi itu dijangka mampu membantu Bersun kembali ke tahap terbaiknya sekaligus membuktikan bahawa statusnya sebagai legenda penjaring Liga Super belum lagi pudar. Untuk info, musim ini Bersun sudah merekodkan 8 gol dan 1 bantuan jaringan dalam 13 aksi diturunkan. Jumlah itu dianggap sebagai rekod yang cemerlang dengan statusnya sebagai penyerang gantian. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.